Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pagi ni saya buat nahu jugalah. Saya buat nahu juga. Saya nak bagi perhabis nahu ni. Saya tak mau nak skip sikit dengan surah balaghah sebab nahu ni ni first time saya ajak huruf jar dan syarah huruf jar. Jadi saya tak mau nak ni lah, saya pun gayak juga nak ajak huruf jar dengan syarah dah ni. Okey, jom kita baca doa dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ayhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, gunakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilham malaikat muqarrabin dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbil alamin. Doa tu nanti saya akan laminate lah. Saya akan laminate saya kat ni. Okey. So sekarang selalu saya akan nahu surah balaghah kan, nahu surah. So kali ni saya nak perhabis nahu dulu sebab nahu kan, sebab nahu ni sebab lah ni saya first time kali pertama saya ajak huruf jar. Dan huruf jar ni dia ada syarah-syarah lah. Semalam kita dah habis dah min nombor 1 kan, min daripada, sebab dia guna ayat Quran. Okey, kemudian sekarang ni nak masuk ila lah. So siapa yang ada buku atau PDF boleh buka buku nahu, PDF atau buku fizikal buku nahu, muka surat 108. 108. Saya tak makan lagi, saya nak ambil darah. Mungkin perhabis ila, ataupun kalau saya kuat kita perhabis ila sampai an ni. Okey. Okey, siapa-siapa nak buku atau PDF boleh mesej saya di belah kiri bawah ada service plus. Okey. Saya bagi salam kan, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share live saya. Dia buku fizikal siapa-siapa anak sekarang kita nahu. Nak perhabis nahu huruf jar. Sebab saya gaya nak ajak huruf jar ni. Okey. Siapa-siapa nak buku ataupun versi PDF boleh pergi kiri bawah sekali ada service plus, boleh tulis nombor telefon lah. Puan Malah tunjuk pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya tak larat nak ajak whiteboard sebab nahu surah balaghah ni dia advance saya ni kan. Tak hari ni saya tak sarapan lagi ni. Saya kena pergi ambil darah. Kena puasa 10 jam. Okey, nombor 2 huruf jar kata sendiri ila. Ila ni maksud dia ke ataupun kepada. Kepada, tapi kalau lam lillah, nanti insya-Allah kita akan tengok la inna lillah kan. Tu pun ke juga, kepada juga. So ila ni ke ataupun kepada. Puan Malik mana semua pemudahkan segala urusan. Syukran Puan Malik atas doanya. Tak saja nak cek sebab selalu sangat tak larat. Apa sepa silat antibody. Okey. So sini kolom belah kanan ni, kolom belah kiri ma'naha, maksudnya. Misal contoh, saya live saya akan guna buku ring lah. Tapi kalau saya jual kat tuan-tuan dan perempuan buku fizikal, saya akan jual buku elok lah. Sekarang saya ada buku 4 nota bahasa Arab dan 4 nota bahasa asing. Siapa nak buku fizikal ataupun PDF boleh, dua-dua ada, semua ready stock. Ni besi PDF, tu besi buku fizikal. So copy, hard copy. Okey. Tadi hari tu kita min ni ila. Ila. So dia ada 4 makna lah. 1, 2, 3, 4. Apa maksud ila? Alintihau. Itu pengakhiran. Min daripada, ni kepada. So dia ada masa, pengakhiran masa, pengakhiran tempat, pengakhiran kejadian dan pengakhiran seseorang. Lagi saya turun sikit kamera. Nombor 1, intihaul ghayati az-zamaniyati. Apa maksud dia? Pengakhiran tujuan dari segi masa. So, kita tengok surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atimmus siyama ilal laili. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga kepada sehingga sama lah. Tapi kan saya tak sebab sehingga dia ada satu lagi iaitu hatta. So kat ila kita ambil kepada lah. So kalau kita terjemah secara harfiah, kemudian sempurnalah puasa itu ataupun kepada waktu malam maghrib. Tapi kalau kita terjemah Melayu elok sehingga lah. Tapi ila maksudnya ke ataupun kepada. Okay, so tuan-tuan boleh tap screen dan share lah saya. Siapa nak buku atau PDF boleh pergi kat belah kiri bawah ada service plus, tulis nombor phone. So ni dia siyam, puasa ke ilal lail. Lail ni masa lah, maghrib kan. Maghrib. Perakhiran tujuan. Royah ni tujuan ataupun motif. Royah. Tu bahasa Arab kan. Royah kan. Kalau ya ni jadi ba, dia akan jadi robah. Robah tu hutan. Robah tu hutan. Ni ya, royah. Okey.
Intihaul ghayati az-zamaniyah. Sebab dia ghayah dia tak marbutah. So zamaniyah ni kena tak marbutah lah, sebab dia adalah na'at ataupun sifat kepada ghayah tu. Apa ni? Tuan Syahrul, kita nak belajar bahasa Arab ada? Ada. Kalau siapa beginner bahasa Arab, dia kena guna nota zero bahasa Arab. Saya nak habaq. Kalau siapa nota zero bahasa Arab, dia kena tahu vocab. Sebab kalau nak baca buku ke, nak baca kitab Arab ke, nak cakap bahasa Arab ke, komunikasi, dia kena tahu benda asas. Okey, buku nota zero boleh mengaji sendiri. Nahu, sarah, balaghah dia kena cari tok guru. Dia kena cari guru lah, berguru. Tapi kalau kat tempat tuan-tuan dan puan tak ada guru, tak ada orang yang nak ajak, so kena masuk live saya. Ataupun kalau sibuk kan, boleh tengok Utubi saya. Rakaman live ni saya upload ke Utubi lah. Ataupun yang ketiganya, boleh wasabi saya. Wasabi saya. Tak faham apa kan. Sebab memang ramai pun orang beli buku sampai lah duk wasabi tanya soalan apa semua kan. Betul lah. Okay. Siapa-siapa nak buku fizikal ada, bahasa asing pun ada. Ataupun nak soft copy PDF, bolehlah ke belah kiri, belah kanan. Kiri kanan lah. Kiri bawah. Saya tak makan lagi tu. Tak tinta belah kiri, belah bawah. Kat tempat komen ada service plus. Anak panah kuning ni, kotak kuning. Klik, tulis nombor wasabi. Nanti saya wasabi tuan-tuan dan perempuan. Buku fizikal ni kalau beli 3 dan kat atas, dos tak ada lah, sebab saya pun menego juga. 3 dan kat atas saya akan bagi diskaun lah. Okay. Okey, kita teruskan dengan ni. Tadi pengakhiran masa ni, pengakhiran tempat. Yang kedua, intihaul ghayati al-makaniyati. Saya tak larat ajak whiteboard, saya kamera saya taruh ke buku lah. Saya tak larat sebab nak kena tulis baris, nak tulis maksud, so buang masa saya. Okey. Intihaul ghayati al-makaniyah, maksudnya pengakhiran tujuan dari segi tempat ni, masa tempat. So, kita akan ambil pula. Hak ni nampak ada min kan? So dia ada min ke. Min daripada ila ke. Surah Al-Isra ayat 1 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra. So maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke. So betul saya katakan ila ni dia boleh maksud dia ke ataupun kepada. Ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tuan Rizal Japri, salam hari tasyrik kedua akhir. Salam kata syukran kepada wa iyyakum kepada Tuan Rizal Japri. So, ila dia boleh pengakhiran masa dan pengakhiran tempat. Okey, kita turun kamera sikit. Okey, siapa-siapa nak buku ataupun PDF boleh pergi belah kiri, belah bawah ada service plus. Boleh klik itu dan tulis nombor phone. Tapi ada je kadang-kadang orang tulis nama, kan. Okey. Kemudian yang ketiga, maksud ketiga, apa ni? Puan Maliah 7 pandang. Min tu harfu jar. Ya, min tu harfu jar. Hati kita mengaji dah surah Isra ayat 1 kan. Mari kita mengaji dah. Kita mengaji. Saya tak mau nak ni huruf jar ni. Ni nampak tak? Ni min. Min ni huruf jar juga. Tapi dia permulaan. Nampak tak? Saya bulatkan min. Dari saya bolkan. Sebab ni huruf jar dah. Huruf jar kalau tuan-tuan dan puan mengaji mata jurumiyah dia bagi dekat 9 kan. Okey, ni saya ajak Nahu Sarah Balaghah level Azhar. Saya ajak Nahu Sarah Balaghah level Azhar. Hak ni level tadika lah, level tadika. Ni bahasa Ibrani, Rusia, Turki, Jerman ni pun level tadika kat saya ajak. Tapi tak tadika jugalah saat ni kan. Hak ni saya level Azhar. Jadi Azhar kata huruf jar ada 20, saya pun bawa 20. Saya boleh. Tuan Maliah, maaf kak tak masuk. Tak apa kak. Puan Maliah 746. Yang video yang semalam saya dah upload dah ke Utubi saya. Utubi saya Pak Long CD juga. Dalam playlist Nahu. So buku Allah TikTok Utubi saya ada playlist Nota Zero, Nahu, Sarah, Balaghah, Ibrani, Rusia, Turki. Saya buat playlist dah. Okey, siapa-siapa nak buku ataupun PDF boleh hantar mesej kat saya, private message saya, shortcut private message saya. Belah kiri, belah bawah. Apa ni? Tuan Zami ingatkan Nahu Sarah Balaghah versi kafar. Oh, tak ada kafar lah. Hak ni beginner. Nahu Sarah Balaghah memang saya buat advance. Memang dia advance. Okey. Okey, Puan Maliah. Baik, syukur Afwan. Saya nak buh ni. Okey. Habis dah pengakhiran masa dan tempat, kita masuk pengakhiran nombor lagi 2 pula. Yang ketiga, intihaul ghayati fil ahdathi. Pengakhiran tujuan pada kejadian. Kalau banyak hadasun, so ahdath kejadian-kejadian, tapi bahasa Melayu tak payah buat kejadian-kejadian. Kita buat singular sudahlah. Okey. Salli bit taqwa ila ridallahi.
solatlah dengan ketakwaan kepada keredaan Allah. Kejadian apa? Kejadian apa yang happening adalah keredaan Allah. So redha Allah ni dalam ayat ni maksud kejadian lah, kejadian kita daripada lara kepada keredaan Allah, ataupun keredaan dah Allah redha kata tapi lebih redha lagi. Okey. Okey, yang ni yang ketiga. Yang keempat, nampak ada intihak. Dia ambil kat sini intihak. Okey, maksud yang keempat, intihakul ghayati fil ashkhasi. Perakhiran tujuan pada seseorang, iaitu jitu ilaika. Aku telah datang, so aku datang kepada kamu. Aku datang kepada kamu, ataupun saya datang kepada kamu. Ilaika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi takkan nak kata Allah tu seorang, tak lah. Maksud kata nak abang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilah ni masuk kepada kita daripada Allah dan kembali kepada Allah. Tak nampak? Kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tap screen dan share live saya. Siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF, boleh shortcut mesej saya belah kiri bawah tu. Belah kiri bawah ada kotak kuning Service Plus. Bawah tu ada Service Plus kan. Bila mesej saya, nanti saya reply. Okay, habis dah. Ilah dia ada perakhiran dari segi masa, dari segi tempat, dari segi kejadian, daripada seseorang. So bila kita perkataan yang mas lepas ilah mestilah dibaca dengan kasrah. Nampak tak? Ilal laili, ilal masjidi. Ridha Allah tak boleh, sebab ridha Allah ni dia isim makhsus, so dia cerita. Tapi Allahiyan. Ilaika ka ni sebab tak boleh, sebab domir kan. Contohnya jitu ilal baiti, saya telah datang ke rumah. Jitu ilal baiti, ilal masjidi, ilal madrasati. Dia mesti baca selepas huruf ilah, dia mesti baca pakai kasrah. Tuan Yusof Abdullah, berapa harga? Okey, buku fizikal kalau beli satu-satu lah. Bila saya kata beli satu-satu tu, saya nak habang harga termasuk postage dan Semenanjung Malaysia lah. Nota zero RM50, Nahu RM30, Sorof RM30, Balaghah RM30. Okey, yang tu beli satu-satu. Kalau beli banyak, beli combo lah kan. Okey, Nahu, Sorof, Balaghah 30 kali 3, 90 ke tak? Saya akan bagi 75 termasuk postage. Kalau set combo bahasa Arab, Nahu, Sorof, Balaghah, saya panggil set combo bahasa Arab sebab ni buku buku pertama yang saya tulis. Kalau plus dengan nota zero, so 50 campur 90, 140 ke? Tak. Jadi 110, 110 termasuk postage. Ni nota zero bahasa Arab 50. Saya jual nota zero, memang saya kalau satu-satu saya jual 50 lah. Tapi kalau PDF lagi murah lah. Semua serba RM10 lah. Arab ada 4 buku. Buku bahasa asing pun ada 4 buku, 4 PDF soft copy. Okey. Siapa-siapa nak buku atau PDF boleh pergi belah kiri, belah bawah ada Service Plus, boleh klik kat situ nombor phone. Saya tak buat dah beg kuning. Beg kuning ni macam merapu sangat lah. Sebab kalau barang hilang, dia jadi bukan lock kawalan saya. Kalau tuan-tuan apa beli kat Wasabi, kalau buku ni hilang ataupun tertukar, saya senang sebab kurier tu abang senior saya, apa-apa saya boleh resend semula free. Saya bantu daripada A sampai Z. Okey. Habis? Okey, so ilah dia ada 2 lagi maksud. Saya akan angkat kamera. Okey. Okay, siapa-siapa nak buku ataupun ni. Tapi kalau tuan-tuan apa-apa beli banyak, saya akan bagi lagi diskaun lah. Okey. Belakang ni. Ingat lah, huruf jar ni, lepas huruf jar ni, dia mesti baca pakai kasrah. Ke depan sikit. Okey. Maksud ilah yang seterusnya, yang second lah adalah al-musahabati. Makna ma'a. Klik sikit, ma'a lah, ma'a. Iaitu penemanan ataupun perdampingan. Maksud dia bersama-sama. Maksud dia bersama. Kita tengok ayat Quran, surah Ali Imran ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Nabi Isa tanya, Qala, man ansari ilallahi. Ingat, lepas ilah mesti baca baris kasrah, melainkan yang macam min, ilaika, hak tu dia mabni, hak tu mabni memang tak boleh ubah maksud dah, tak boleh ubah, bukan tak boleh ubah maksud, tak boleh ubah baris dah. Maksudnya berkatalah Nabi Isa AS, siapakah penolong-penolongku dalam perjalanan aku kepada Allah dengan menegakkan agamanya, syariat Nabi Isa lah. Maksudnya ilah kepada Allah, tapi maksudnya bersama Allah. Faham tak? So bahasa Arab ni dia maksud dia ada macam kat sini ni dia macam tertukar sikit. Bukan tertukar lah, maksud dia kepada, tapi maksud mendalam dia, maksud dia bersama-sama, bersama Allah. So Nabi Isa nak abang kata, dalam Quran ni, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku bersama-sama Allah dengan menegakkan agamanya. Tapi kat sini kepada lah.
ma'ansari ilallah. So bahasa Arab ni kalau kita mengaji dia ada level-level dia. Sebab kadang-kadang orang mengaji bahasa Arab Quran, depa rodong masuk nahu dulu. So macam bagi saya tu kurang tepat lah. Sebab kalau nak ngaji bahasa Arab dia kena tahu benda-benda basic dulu, nota zero. Siapa tengok isi dan boleh hafal saya. Sebab kita kena tahu dulu lenggok bahasa Arab tu macam mana baru boleh masuk nahu surah balaghah. Sebab nahu surah balaghah ni dia payah dan dia ilmu alat untuk faham bahasa Al-Quran. Al-Quran tu pula bahasa level tinggi. Tak ada orang cakap dengan tulis menggunakan gaya bahasa Al-Quran. Tak ada. Semua orang cakap bahasa biasa je. Okey. Okey. Dan maksud terakhir untuk ila adalah makna inda. Inda ni maksud kata di sisi. Di sisi. Tuan Ahmad Tusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan kata maaf lambat hari ni kelah apa. Oh tak apa kalau lambat tak apa. Ni apa nama. Saya apa kalau lambat ke tak sempat ke saya letak dalam utubi. Okey, hari ni kita mengaji nahu. Sebab apa? Selalunya saya selang-selil nahu surah balaghah, nahu surah balaghah, nahu surah balaghah. Tapi disebabkan ni first time saya ajak macam saya awal kelas tadi. Ni first time seumur hidup saya lah, seumur hidup saya secara rasmi je saya ajak huruf jar dan syarahnya. So saya tak boleh skip. Maksud kata saya kena ajak syarah huruf jar min, kemudian ila an sampai hasya. Saya tak boleh selang dengan surah ke balaghah, tak boleh selang. So kalau pagi ni start semalam saya ajak huruf jar dan syarah dia, saya kena buat lah. Saya tak boleh skip. Kalau saya tak larat tu cerita lain lah. Maksud kata saya tak boleh skip dengan subjek lain, subjek surah ke balaghah ke bahasa Rusia ke nota zero, saya tak boleh. Saya kena ajak sebab ni first time saya ajak syarah huruf jar. Sebab saya asalnya saya gayat nak ajak. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya berani, saya ajak lah. Okey, teruskan maksud terakhir. Makna inda lah. Ni makna ma'a. Saya kecil sikit. Ni makna inda. Maksud di sisi. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah tu adalah Islam. Kita jangan kata di sisi tu tempat. Sebab Allah Ta'ala mana berhajat kepada tempat. Sebab Allah Ta'ala tu dia cipta tempat mana berhajat. Macam Ustaz Tauhid saya katalah. Orang senduk dengan tukang buat senduk. Mana sama senduk mana ada macam manusia. So Allah tu laisa kamitslihi syai'. Tuan Matus huruf jar ni kata penyambung kan. Boleh juga sebab dia kata sendi. Boleh juga kita terjemah kata sambung. Tuan Malah jawab anda ala rugi dah terlepas kelas nahu. Tak apa Puan Malah. Kita ni macam kekangan. So siapa yang terlepas kelas nahu surah balaghah, nota zero dulu saya buat tuition tu. Dan ni saya tengah giat video recording. Saya dah upload dah semalam 3 video recording. Nahu surah balaghah ni siapa terlepas ataupun nak kena masuk kerja ke, ada rakaman dia. So bila tengok rakaman aku tu dia boleh skip lah. Yang bahasa asing ni nanti ikut apa nota zero ni tunggu dulu bahasa-bahasa saya nak fokus nahu surah balaghah sebab saya tinggal lama dah. Sebab dulu jadi cikgu, kita ajak kata satu kata dua sebel lama. So panjang cerita dah lah. Tuan Ahmad tak usah jadi ajak random ikut mood. Hari ni balaghah, kadang-kadang nahu ya. Tapi untuk sebabkan saya dah masuk dah nahu huruf jar, dia tak boleh random dah lah. Dia kena bagi ajak nahu daripada awal sampai habis huruf jar. Sebab sementara vibe saya ada. So saya kena paksa diri jugalah. Okey. Makna terakhir untuk ila ialah di sisi. So bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 33 lah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Pemalas jawab anak kelas mula pukul apa? Kelas selalunya dalam niat 7.20 tapi dia akan jadi 7.29, 7.30, 7.35, 7.40. Tapi kalau macam 7.50 tu saya tak buat dah lah. Saya tak buat lah. Tapi selagi mana antara 7.20 dan 7.40 saya akan mula pagi. Okey. Maksudnya apa? Nabi Yusuf AS merayu ke hadrat Allah Ta'ala dengan berkata, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, penjara paling disukai kepada aku. Kan ila kan ke ataupun kepada. Dari apa yang perempuan-perempuan itu ajak aku kepadanya, surah Yusuf. Maksud kata, ahabbu indi. Bukan ahabbu ilayya. Al-Quran ahabbu ilayya tapi ahabbu indi. Iaitu paling disukai di sisiku. Dalam Al-Quran paling disukai kepadaku. Tapi maksudnya paling disukai di sisiku. Sebab inda maksud di sisi. Ila kepada. So bahasa Arab ni, dia ada layer dia lah. Banyak layer. Dia kita tak boleh nak ni kan. Okay. So habis maksud ila. Kita masuk maksud an. Patut an tu saya end call lah, end live lah sebab saya pun tak makan lagi ni, lagi nak pergi ambil darah
Okey, muka surat buku Nahwu muka surat 170. Buku Nahwu muka surat 170. Klinik buka orang ni. Tak sia-sia lah. Saya tunggu kan. Puasa 10 jam mana. Okey, an. An ni, okey. Atas sikit. Okey, an. Okey, siapa-siapa nak buku atau PDF, boleh mesej saya di bawah lah. Saya tak buat lah. Ni, boleh pergi ke kiri, bawah ada service plus. Siapa nak buku saya. Kiri, bawah dekat phone tuan-tuan ada service plus, tulis nombor phone. Buku PDF pada. Okey. An ni, dia maksud asal dia daripada. Dan dia ada satu lagi maksud tentang. So, an ni dia ada dua maksud, daripada dan tentang. Daripada dan tentang. Tapi kalau kita nak kata daripada, kita banyak ambil min. Min. An ni, sebab tu kita kena tahu maksud dia. An ni dia ada tempat-tempat ada. Sebab an ni akan dua maksud. Daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tak kata min, kita kata an. Okey. Maksud pertama an ni makna maksudnya contoh misal. Maksud pertama an adalah al-mujawazatu wal bu'du. Al-mujawazatu wal bu'du, nampak tak? Saya dekat sikit kamera saya ni. Maksud dia melintasi dan kejauhan. Apa maksud dia? Sirtu an biladin. Aku telah menggambara dari sebuah negara. Kita tak kata sirtu min biladin. Kalau kita nak kata min, sirtu min biladin ila biladin, selalunya kita akan guna min tu dengan ila lah kadang-kadang itulah. Tapi kalau kita nak kata dari macam apa? Melintasi dan berjauhan. So sirtu an biladin, aku telah menggambara dari sebuah negara. So aku telah menggambara melintasi dan berjauhan daripada sebuah negara. Biladin. Tu cerita dia. So an ni dia ada uslub dia, dia ada cara nak guna dia. Sebab tu kita kena orang kata apa? Tahu nak besa. Apa beza min? Min tu daripada juga. An pun daripada juga. Kita nak tahu nak besa. Dia punya orang kata apa? Dia punya konteks dia tu. Tapi kebanyakan kalau kita nak kata min, kita ambil daripada. Kebanyakan dia kalau kita nak kata daripada from, English from, kita guna min lah. An ni dia ada tempat-tempat dia. Dia ada tempat-tempat dia. Okey, tuan-tuan bapa boleh tap screen dan share live saya. Okey, maksud yang kedua adalah ba'da. Bermaksud selepas. Ba'da selepas lah. Ba'da. Surah bukan sini Melayu tulis surah Al-Insyiqaq. Tapi baca dia bukan suratul Insyiqaq. Baca dia suratul Lin. Suratul Insyiqaq. Sebab ni hamzah wasal ni. Dia tak bukan hamzah kotak. Okey, ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Dulu saya baca Quran silap, saya kata tabaqan. Ba ni ada baris atas kan? Baris fathah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Maksud kata sungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan daripada bertingkat-tingkat baik buruknya. So, ni daripada. Tapi maksud dia ba'da tabaqin. Di dalam Quran an tabaq daripada tingkat-tingkat, tapi maksudnya ba'da tabaqin itu selepas satu tingkat. So ayat ni kalau kita baca tafsir, Allah nak hidup kita ni ada banyak peringkat lah. Peringkat tadika, peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, dan kerja apa semua kan. Dan juga kalau kita buat apa pun, kita belajar ilmu pun daripada beginner, intermediate, advance dan jadi pro lah. So hidup kita ni ada banyak peringkat. So latar kabuna ni main daripada perkataan rakiba, iaitu menaiki ataupun menunggang. Rakib tu ada roja, saya telah menunggang basikal rakiba, naik kapal terbang ke. Rakiba ni menaiki lah, menaiki. Bukan naik macam tu. Maksud kata menaiki. Tu yas'adu. Ni rakaba ni macam riding, menunggang, riding kan. Tapi tak apalah, boleh faham kan. So di sini antobak daripada tingkat-tingkat, tapi maksudnya adalah selepas satu tingkat. So hidup ni dia ada level-level dia. Macam saya kata lah bahasa Arab ni. Seorang nak masuk Nahwu surah Balaghah, nak masuk Nahwu surah Balaghah tak boleh. Dia kena ambil level 1 dulu. Nota 0 tu level 1. Ni tu Nahwu nombor 1 ni apa? Ilmu payah nombor 1, ni ilmu payah nombor 2, ni ilmu payah paling 3. So dia level paling tinggi ni Balaghah kan. Okay, siapa-siapa nak buku atau PDF boleh mesej saya di shortcut. Kiri bawah ada nombor phone. Bukan nombor phone. Private message saya shortcut ada. Dekat ni. Kiri bawah ada service plus. Tulis je nombor phone. Nanti saya wasabi guna situ lah. Okey. Okey. Makna an. Okey, makna yang ketiga adalah makna ala. So, huruf jar ni dia ada maksud dia lah. Belakang tepi sikit. Okey. Makna ala bermaksud di atas. So, surah Muhammad ayat 38 lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Surah Muhammad ayat 38. Ai ala nafsih. Ala nafsihi. Nampak? Bila kita habis lepas pada huruf jar, dia mesti bagi bawah. An biladin, an tabaqin, an nafsihi. Lepas huruf jar mesti bagi kasrah atau bagi bawah. Okey, muka surah 170. Kita nak pergi perabian. Min ila, an, ala hari lain lah. Saya tak larat lah. Sebab saya tak sarapan lagi. Okey. Wa man yabkhal fa innama yabkhulu an nafsih. Padahal, penterjemahannya padahal sesiapa yang berlaku bakhil, kedekut, maka sungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil daripada dirinya sendiri. So, daripada diri sendiri, iaitu an nafsihi, maksudnya ala nafsihi. Maksudnya, iaitu atas dirinya sendiri. So, dia bukan bakhil ke orang lain, tapi dia bakhil ke atas diri sendiri. Tapi dalam ayat ni guna an nafsihi, daripada dirinya. Tapi maksudnya ala nafsihi, atas dirinya sendiri. So, bahasa Arab ni dia banyak layer dah lah. Banyak layer dah. Kemudian maksud yang satu lagi yang bawah ni lah, at-ta'lilu. At-ta'lil. Kalau ni ingat ada huruf ain. Huruf ain ni pada ailah lah, ailah sebab. Pasal apa ailah penjelasan, li ta'lil, ta'lil penjelasan lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tukar ain jadi huruf ha, macam huruf ha, nahnu ni tahlil. Tu maksud dia analisis. Analisis darah, tahlilud dam. Dam tu darah kan, tahlilud dam. So bahasa Arab ni kena ambil macam mana, ubah baris, ubah huruf, tambah sabdu, syaddah, tambah harakat, dia ubah makna. Ta'lil penjelasan ataupun alasan. Tapi kalau tahlil dengan huruf ha macam nahnu ni, tahlil maksud dia analisis. Analisis. Okey. Mana dah? Muka surah 170. Surah Hud ayat 53. Nabi Hud ni orang Arab, tapi depa bangsa macam jaya lah. Kalau kita ulama kaji kata jaya kan, besar depa kan. Okey, siapa-siapa tuan-tuan boleh tap skrin dan share lah saya. Siapa-siapa nak buku atau PDF, buku fizikal ada, PDF ada, boleh shortcut mesej, private mesej saya belah kiri bawah, boleh tulis nombor phone dan nanti saya reply guna WhatsApp. Tak meja senang lagi biar orang nampak kan, Pak Long jual buku apa, PDF apa, orang nak beli kan. Okey. Surah Hud, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bila huruf jar ni kita banyak guna Quran. Huruf jar ni banyak guna Quran, ayat Quran. Wa ma nahnu bitariki. Ni mak jaiz. Mak jaiz ni sebab nama dia harus, ada baca 4, ada baca 6. Saya ambil 2 sebab saya nafas tak banyak. Wa ma nahnu, sebab mak jaiz munfasil. Mak harus berpisah. So lepas tu nama dia jaiz, ada kata 2, 4, berapa 5, 6 tak ingat dah. Tapi kalau mak wajib dia mesti lebih pada 2 lah, sebab wajib panjang. Sebab tu lama buah nama. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Ai ni bukan ayu. Dulu ustaz saya tak apalah, ustaz saya buat silap, dia kata ayu, ya ni ada syadah tak. Ai ni dia ada sukun saja, ada tanda bulat. Ai min ajli qaulik. Maksudnya, dan kami ni kaum Ad nah, kaum Ad, umat Nabi Hud, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan kami, alihah ni Tuhan, daripada kata-katamu. An qaulika, daripada kata-katamu. Maksudnya min ajli qaulik. Maksud kata dari penjelasan. Itu artinya iaitu dengan sebab kata-katamu. Nampak penjelasan? Sebab sebab kan Nabi Hud alaihissalam dakwah. So, dia berkata, kami tidak akan tinggalkan sembah Tuhan kami daripada kata-kata kamu. Maksud kata dengan sebab kata-kata kamu. Nampak tak? Lam ni asal dia qauluka, tapi disebab ada huruf jar dia jadi qaulika. So dia kena baca baris kasrah, baris bawah. Okey, second last untuk ni angkat kamera. So kita mengaji bahasa Arab ni bukan cakap dengan Arab pun, kita mengaji bahasa Arab ni sebab kita nak faham Quran kan. Okey. So ada hadis kata ahli syurga cakap bahasa Arab tu hadis tu dia tak sahih tu, kena kaji balik. So hadis ni kita kena guna ilmu yang dipanggil mustalah hadis. Dulu panggil ulu hadis, dia panggil mustalah hadis sebab kena kaji. Sebab dia bukan boleh buat lebih kurang hadis ni. Kan. Okey. Maksud an yang saya kala adalah makna min. Bukankah an maksud daripada, min pun maksud daripada, tu saya kata. Pasal saya kata semalam dan tadi pun saya kata min daripada. Nampak tak? Min pun daripada.
An pun daripada. Dah satu lagi maksud tentang lah. Tapi dia ada beza tau. Dia ada cara nak guna dia. Tu bahasa Arab tu kena mengaji. Dia kena ada level dia. Min ni daripada, an pun daripada, dan an pun ada maksud satu lagi tentang. Tapi dia ada uslub dia. Uslub dia ada style dia. Dia ada platform, platform ataupun suasana yang bila kita guna min daripada yang min, dan bila kita guna daripada yang an. Sebab tu function buku Nahu ni saya bubuh maksud huruf jar semualah. Tapi lama-lama dia akan biasa lah. Dia akan tahu, oh tahu macam ni kan. Okey, makna min daripada. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Taubah. Surah Syura ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Kan an tu tajawuz melintasi kan. Ai min ibadihi. Dodo ni huruf jar. Tu baca dihi, ni pun baca dihi. Maksudnya terjemahannya, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat, iaitu dari kalangan hamba-hamba. Kalau kita terjemah Melayu macam berulang dari, hak ni pun dari. Tapi bahasa Arab, daripada yang min, dia beza daripada dia beza makna daripada yang an. So kalau kita kalau siapa boleh bahasa Arab kan, kalau dah lama, dia macam dia ada beza ni. Dia ada beza dia. Dia ada beza dia. Okey. So dia ambil masa sikit lah. Apa sebab tu saya kata ilmu Nahu Sarah Balaghah ni ilmu payah. Dia subjek payah. So, nota zero okey lagi, Nahu Sarah Balaghah payah. Paling payah Balaghah tu. InsyaAllah kalau saya lah petang ni, saya tak ajaklah Balaghah, kita masuk Sarah pula lah. Bahasa asing tunggu saat saya pun nak kena ambil vibe je, ambil vibe ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tahu kan, daripada yang min, dia beza daripada yang an. So dia ambil lama-lama kalau tuan-tuan dan puan-puan berguna, dia akan tahu sendirilah. Tambah-tambah pula kita pun baca Quran, so kita boleh tahulah min dan an tu beza tak mana kan. Okey, dan yang terakhir adalah ma'nal badali. Ma'nal badali. Badal ni maksud penggantian, mengaji juga dalam Nahu. Bermaksud penggantian. So kita tengok surah Baqarah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Surah Baqarah ayat 48. Ay badala nafsin. Nampak tak? Lepas huruf an, huruf jar dibaca nafsin. Baca nafsin. Terjemahannya, dan peliharalah diri kamu dari azab sengsara hari akhirat. Yaum ni, hari akhirat ni. Yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan daripada. Macam ni kan. Daripada orang lain yang berdosa sedikit pun dari balasan. So, dia tak boleh nak bagi, nak guna kabel-kabel lah. So, daripada orang lain yang berdosa, maksudnya, iaitu menggantikan diri. So, ayat ni nak habang. Contohnya, orang tu berdosa. Si B berdosa. Si A ni, dia nak ganti. Tak apa, jangan seksa si B. Seksa saya. Ganti saya. Tak boleh. Berdasarkan ayat ni lah. Dia tak boleh. Ataupun, si A yang berdosa, dia nak pergi lepas kat si B. Si B tak berdosa pun. Ambil si B. Seksa si B. Jangan seksa si A. Tak boleh. So, hak ni lah maksud ayat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. So, an di sini maksudnya penggantian. Daripada orang lain yang berdosa. Maksud, ada kata ni kan. Itu daripada menggantikan diri orang lain. Tu maksud badal kat sini. Badal. Haji badal ke apa kan. Okey, jadi dengan itu saya minta izin untuk LR sebab saya pun tak sarapan lagi. Saya nak pergi klinik. InsyaAllah nanti kita akan masuk min ila an ala. Ala ni dia banyak juga. Assalamualaikum. Ala ni banyak juga ni. Berapa muka surat tu betul maksud fi pun banyak juga. Nanti lepas tu kita masuk rubaka, lepas tu huruf ba. Ba ni lam tak masuk lam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi samawati wa ard. Lepas tu nanti masuk huruf ba. Ba ni pun banyak, nombor 9. Ba ni nombor 9. Banyak juga ba ni. Dua berapa muka surat? Betul tak banyak juga lah, tapi itulah. Okey. So, macam biasa sebelum saya end live, saya akan promote buku-buku saya. So, siapa-siapa minat dengan buku-buku saya, buku fizikal, hard copy, nota zero bahasa Arab, Nahu, Sarah, Balaghah, nota zero Ibrani, nota zero Rusia, nota zero Turki, ataupun nota zero bahasa Jerman. So, ada juga buku PDF lah. PDF nota zero, PDF Nahu, PDF Sarah, PDF Balaghah, PDF nota zero Ibrani, PDF bahasa Rusia, PDF Turki, PDF Jerman. So, siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF, bolehlah ke belah kiri bawah phone tuan-tuan kat tempat komen. Ada servis plus color kuning, klik, tulis nombor phone, tulis nombor wasabi, nanti saya akan wasabi tuan-tuan dan puan-puan. Okey.
Terima kasih semua yang join, yang bagi gift, yang share, yang follow apa semua. So jumpa sekejap lagi. InsyaAllah kalau saya jumpa, kalau saya lah pukul lepas Zuhur, saya akan nak masuk Sorof lah. Sebab semalam kita masuk dah Balarah, so saya masuk Sorof. Okey, terima kasih semua. Okey. Nanti doa nanti saya akan buat laminate lah. Saya dah hantar dah kat kedai. Tak tahu kedai buka tak buka. Saya akan contoh macam ni doa yang saya baca tu lah. So ada doa, ada terjemahan. Dia putih semualah, putih semua. Doa tengah hati. Okey. So saya akan baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilaha mal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, gunakanlah kepada kami kefahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilaha malaikat muqarrabin dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin rabbal alamin. Sekali lagi, siapa-siapa nak buku fizikal ataupun PDF boleh ke kiri bawah sekali ada Service Plus, klik, hubungi Pak Long, tulis nombor phone, send submit, nanti saya reply. Okey, terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan end now.